Jangan. Juga. Ya. Aku tak ada apa-apa, jangan apa-apa aku. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikram, awak okey? Okey, go. Sihat? Sihat. Okey, boleh masuk. Baik, go. Tu bukan Ikram ke yang bully Alia hari tu? Oh Ikram, kau jangan ingat kau tu bagus sangat Apa-apa jadi atas nama kau, aku orang pertama akan heret kau pergi bilik disiplin. Kau faham tak? Okey. Faham? Awak ada duit tak? Ada, tapi ada RM2 je. Tak apalah. Tapi nak buat apa? Alah, bagi je lah. Ni je. Tak lain dah. Oi. Korang ni asyik nak bully orang je. Alah, kita orang gurau je. Tak, itu pun nak marah. Dah. Berambus. Dah cuma Biar. Tak, orang bergurau je pun. Awak okey? Ikram? Cikgu nak tanya awak ni. Kenapa kamu ugut dia? Tak, cikgu. Semua ni salah faham. Saya cuma nak tolong dia je. Ikram, kamu tahu kan? Kamu pernah ada rekod buruk sebelum ni. Jadi apa dah jadi? Takkan nak bully orang lagi? Tak, cikgu. Saya cuma nak tolong dia je dari kena bully. Aduh. Kenapa aku? Tak perlu kot kau nak mengamuk sampai macam tu sekali. Yang tanggungnya aku, bukan kau. Aku nak berubah. Kalau nak berubah, buat, bukan cakap je. Saya sedih, cikgu. Bila saya balik sini, seolah-olah tak ada peluang cikgu untuk saya buat baik. Semua tengok saya ni macam pembuli. Tengok tu Ikram. Itulah akibatnya bila awak menjadi pembuli. Orang dah mula takut dan orang mula menjauhi awak. Tapi cikgu, saya betul-betul nak berubah. Saya dah terima balasan saya. Mak ayah saya dah penat tanggung pasal saya, cikgu.
Ikram, cikgu rasa awak memang perlu berubah. Awak jangan putus asa. Tapi cikgu, semua tak bagi saya peluang. Diorang semua menghukum saya. Ikram, cikgu nak tanya. Awak ni nak berubah sebab diri sendiri atau orang lain? Macam ni lah Ikram. Perubahan yang ikhlas tu datang daripada hati kita sendiri, bukan disebabkan orang lain. InsyaAllah, satu hari nanti Allah akan tunjukkan jalan yang terbaik untuk awak berubah. Cikgu percaya awak boleh, Ikram. Okey, Ikram? Baik, Cikgu. Di dalam kedinginan Baik, Cikgu. meniti sepi keseorangan. Assalamualaikum cikgu. Ikram tak boleh saya. Ini semua salah faham. Ikram hanya nak tolong saya je. Ada bernisan sendu mengiringi Ampunilah dosa-dosa hambamu ini, Allah. ruang nan luas, diri bergerak bebas, namun keupayaanku terbatas. Kau gimana cak? Bagi lah sikit meh sikit. Sikit je. Sini sikit. Dah lah, aku nak ubah. Tengok kau macam mana? Ni kalau dulu aku dah kena tumbuk dah. Kau nakal sangat, kata jantan. Kau cakap apa tadi? Tu dulu, ni sekarang. Sekarang aku nak berubah, nak jadi orang baik. Kau faham tak? Dah. Senang. Kelas dah nak start ni. Cikgu, saya lagi dalas. Aku dah tak tahu. Bila aku join kau, aku rasa diri aku ni dah cukup hebat. Aku cuma nak jadi macam kau je lah. Kau tak payahlah jadi macam aku. Orang macam aku ni bukan orang sayang pun. Orang benci adalah. Kau tengok, kawan-kawan aku semua, diorang tak suka aku. Kau dikira untung lah, masih boleh bersihkan nama kau. Nama aku dah kotor. Satu sekolah dah tahu aku. Dah aman, kita sama-sama. Kau ada aku ada kau. Kalau kau nak ikut aku yang sekarang, bukan yang dulu. Okey kelas, peperiksaan tingkatan 4 bermula sekarang. Assalamualaikum kepada para pelajar sekalian yang dihormati kepada rakan-rakan guru. Hari ini merupakan hari bersejarah kepada kita semua. Kerana peperiksaan yang berlaku pada minggu lepas, kita telah mendapat keputusan yang amat memberangsang untuk tingkatan 4 yang akan menduduki peperiksaan pada SPM pada tahun hadapan. Okey, saya tak nak membuang masa terlalu lama. Saya ingin menjemput kepada Wan Muhammad Ikram bin Nid Ayub sebagai pelajar cemerlang untuk pelajar tingkatan 4 peperiksaan pada minggu lepas untuk memberi kata-kata dan seterusnya untuk kita pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum semua. Saya nak terima kasih kepada guru-guru, rakan-rakan. Pertama sekali, kejayaan ini bukan setakat untuk saya, tapi untuk semua pelajar. Anugerah ini adalah sebab saya diberi peluang yang kedua. Saya pernah membuli. Saya bukan pelajar yang baik.
saya tanggung akibat daripada apa yang saya dah buat. Saya rasa jadi takut bersalah atas apa yang tindakan yang saya buat. Apa yang saya nak sampaikan di sini ialah membuli bukan satu tindakan yang baik. Kesannya anda akan dibuang sekolah dan mungkin tiada masa depan yang baik. Tiada guna kalau kita merdeka tapi masih dijajah dengan fikiran menjatuhkan yang lemah. Membuli orang lain itu semua sifat penjajah. Kepada sesiapa yang membuli atau berniat ingin membuli, hentikanlah. Kerana kesannya bukan hanya pada kita tapi kepada negara juga. Jadi hentikanlah membuli. Ya. Alia, aku nak minta maaf. Okey. Kenapa kau nak berubah? So, apa plan kau lepas ni? Aku nak pergi SPM. So, macam mana cikgu? Saya tengok dia dah banyak berubah. Saya bangga dengan dia. Banyak usaha yang dia dah buat. Baguslah kalau macam tu. Okey. Baik. So, kita dah balik. Nama aku Alia. Dan aku Ikram. Kes apa kali ni? Tak tahu, tapi aku dapat detect ada pelajar sekolah kita bawa kotak putih. Kes? Kotak putih tu bukan sebarang kotak putih. Ada orang menggidakannya. Kerja kita belum selesai lagi.